أعوذ بالله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, haji-hajah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Didoakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Salam Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim kepada yang sedang berada di dalam Zoom ini, kepada yang sedang menonton daripada platform Facebook. Terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini. Alhamdulillah. Hari ini adalah Jumaat pertama di dalam bulan Ramadan 1447 Hijrah ini. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala mengizinkan kita dapat bersama masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Mulanya bulan ini antara lain ulama menyebut bahawa kerana turunnya Al-Quran. Terima kasih kepada NJ Jamaluddin, Hajah Noh apa NJ Jamaluddin. Terima kasih kepada Hajah Rina Johari. Terima kasih kepada Hajah Raldiyah. Terima kasih juga kepada yang sedang bersiaran di Facebook. Tentu sahaja um, saya amat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan haji-haji ayah dan bunda yang dirahmati Allah sekalian, uh, bersama-sama di dalam Borak QSI ini. Jangan lupa tekan butang love untuk kita menyemarakkan lagi kita punya perkongsian pada pagi ini. Uh, Boleh lagi ajak lagi ramai-ramai rakan-rakan saudara mara untuk nak bersama. um, Boleh juga untuk bagi apa nama link ini, bagi mana yang masuk di dalam Zoom ini, kongsikan link Zoom ini kepada rakan-rakan yang lain. Nak lebih mudah, bagi link grup Borak QSI itu, kan grup WhatsApp group itu, bagikan link itu, ajak mereka masuk, insya-Allah. Selain daripada kita bagi link kita untuk program Borak QSI, kita juga ada sedikit aktiviti-aktiviti yang kita rancang untuk nak dilaksanakan di dalam grup. Apatah lagi dalam bulan Ramadan yang kita nak perbanyakkan amalan-amalan supaya apa kita boleh meraih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Begitu juga bagi yang sedang bersiaran ataupun menonton daripada Facebook page Akademi Sinergi, boleh juga untuk nak ajak rakan-rakan, boleh tag mereka sekiranya anda tahu mereka memang mencari-cari program yang seperti ini. Satu borak yang kita bicarakan tentang Quran, tentang salat, tentang infak, yang mana untuk slot bersama saya, insya-Allah sebulan sekali akan kita bersiaran berkaitan infak dengan namanya The Power of Giving. Tuan-tuan dan puan-puan, tuliskan dalam ruangan komen yang berada dalam grup Zoom ini, tuliskan The Power of Giving. Yang sedang bersama di Facebook juga tuliskan The Power of Giving. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khair, barakallahu alaikum. Hari ini hari Jumaat, tentu sahaja kita nak perbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, itu antara salawat yang kita nak selalu amalkan pada hari ini, pada hari Jumaat, dan tentulah pada setiap masa. Baik. Bila menyebut masuknya ke dalam bulan Ramadan, okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan haji-hajah yang dirahmati Allah yang memberi respon kepada saya. Alhamdulillah. Jom bagikan bagi love banyak-banyak. Kita semarakkan dengan penuh kasih dan sayang. Love itu adalah sebagai simbolik kepada rahmah, kasih dan sayang. Alhamdulillah. Ah, yang dekat Facebook tu, tekan button love tu banyak-banyak, tekan. Alhamdulillah. Baik. Satu perkara yang suka untuk saya membawa peringatan awal sebelum kita masuk kepada ayat yang sama-sama kita nak tengok yang berkaitan tentang infak ini, supaya kita boleh benar-benar memaknai the power of giving. Tentu sahaja di dalam kehidupan kita, kita nak letakkan target, kita nak letakkan objektif, kita nak letakkan matlamat, kita nak letakkan tujuan, kita nak letakkan sesuatu yang kita nak capai. Ya, saya setuju bahawasanya terma-terma yang saya sebutkan tadi itu mempunyai maknanya masing-masing. Namun, pada waktu ini saya nak bawakan kepada tuan-puan bahawa apabila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita mesti clear dengan apa yang kita nak capai di dalam bulan Ramadan. Kita kena ada perkara yang kita nak capai. Sebab jika kita tidak ada perkara yang kita nak capai dalam bulan Ramadan, kita risau apabila berakhirnya Ramadan, kita rasa Ramadan ni nothing for us. Kita rasa macam bulan Ramadan ni biasa je, tak ada apa pun, cuma merasa lapar dan dahaga berbanding bulan yang lain. Kita tidak mahulah rasa yang macam tu. Ya, setuju ya? Kita tidak mahu rasa yang macam tu. Kita nak ada satu perkara yang kita nak capai, dan apabila kita menghampiri habisnya Ramadan, kita rasa sangat harap-harap sangat um, Ramadan itu kenapa habis setakat ni je? Kita nak rasa begitu hadir. Sebab apa? Sebab kita betul-betul mengisi Ramadan dengan ada tujuan yang kita nak capai. Jika boleh berkongsi tuan-tuan dan puan-puan dalam ruangan komen, especially yang berada di Zoom dan juga yang sedang menonton di ruangan di platform Akademi Sinergi punya Facebook. Apakah misi peribadi anda? Apakah yang anda nak capai secara personal pada tahun ini, Ramadan pada tahun ini? Mari kongsikan dalam ruangan komen. Nanti kita akan respon. Nanti insya-Allah saya nak bawakan juga dengan perkongsian The Power of Giving pada hari ini. Namun saya nak dapatkan apakah anda punya personal goal ataupun personal purpose ataupun personal objektif, matlamat peribadi anda apabila masuk bulan Ramadan 1447 Hijrah ini, dan anda um, memang rasa nak sangat ia capai. Okey, mari tuliskan dalam ruangan komen. Ada orang mungkin, ini saya senaraikanlah bagi idea-idea. Mungkin ada orang yang masuk dalam bulan Ramadan yang mungkin, lah, betul lah, sebaiknya saya nak kena ada satu matlamat untuk saya capai. Kan? Hajah NJ Jamaluddin menulis tadabbur ataupun tadakur at least satu ayat satu hari, insya-Allah. Masya-Allah. Saya doakan semoga Hajah dapat melaksanakan ini dengan baik, kerana apa? Ini juga merupakan salah satu yang kita sebut sebagai berinteraksi dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ya, memang kita buat setiap hari. InsyaAllah ramai di antara para penonton sekarang ini memang berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Tinggal lagi kita juga setuju bahawa bulan Ramadan, bulan yang memberi isyarat kepada kita bahawasanya ia ada kaitan dengan Al-Quran.
Kerana apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 memberitahu kepada kita dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia, yang menjadi bukti kepada petunjuk dan juga menjadi Al-Furqan yang menjadi pembeza di antara yang benar dan yang salah. Aiwah. Okey. Semoga mendapat kemudahan daripada Allah, mendapat taufik, mendapat hidayah, mendapat Rashid, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Hajah NJ. Lagi sahabat-sahabat yang lain, mari tulis untuk boleh saya respon dan doakan. Hajah Noraini menulis, saya nak bersihkan hati dari segala macam penyakit hati seperti dengki, mengata, suka marah-marah, mahu lebih tenang. Jadi, plan saya nak divert hati dan fikiran dari hati berkata-kata yang tak baik ialah nak hafal juzuk 3 bersekali dengan tadabbur bermula Ramadan ini. Masya Allah, tabarakallah. Juzuk 30. Okey, juzuk 30 pada bulan Ramadan ini. Insya-Allah, mari kita sama-sama doakan kepada Hajah Nur Aini dapat melaksanakan plan dia supaya hatinya bersih dengan cara macam mana? Hafal dan tadabbur. Masya-Allah. Ini adalah cara yang sangat-sangat baik. Penuh di dalam bulan Ramadan itu. 30 hari Allah Ta'ala sediakan hari di dalam bulan Ramadan dan 30 hari ini Hajah Noraini nak menggunakan sebaik mungkin untuk hafal juzuk 30. Masya Allah. Okey. Hajah Noraini dah ada plan ke macam mana cara nak hafal? Tentu sahaja boleh follow Ustaz Harfiz Hamzah untuk nak tengok teknik-teknik untuk nak hafal jika belum ada. Dah ada CJ Alhamdulillah. Alhamdulillah. Very good. Very good. Dan satu yang saya perasankan Hajah Noraini juga hajah-hajah yang dirahmati Allah. Bila kita bertadabur dan menghafal, ini sedikit pengalaman saya, dan kita rajin untuk nak mengulang, insya-Allah dia adalah satu sistem yang memudahkan, membantu kita untuk hafalan itu kekal lama. Ya betul, memang saya follow Ustaz Harfiz. Very good, Haji Noraini, very good. Bagi tuan-tuan dan puan-puan haji-hajah yang sekarang ini bersama-sama dengan kita, yang ada niat yang sama untuk nak apa? Bersihkan hati dengan cara menghafal Al-Quran, boleh bersama-sama dengan Hajah Noraini ikut sistem yang dikongsikan oleh Ustaz Harfiz Hamzah. Nak mencari Ustaz Harfiz Hamzah, insya-Allah mudah sahaja di Facebook, boleh type Ibnu Asadullah Al-Banjari. Itu. Ibnu Asadullah Al-Banjari. Okey. Ustaz Hafiz Hamzah juga adalah tenaga uh, pengajar bersama-sama dengan Akademi Sinergi. Antara sistem secara seimbas lalu yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan pembacaan saya di Facebook, Ustaz Hafiz Hamzah menulis yang banyaknya adalah kena mengulang berbanding hafal yang baru. Itu antara sistem yang Ustaz Hafiz kongsikan. Bahagian mengulang kena banyak, lebih banyak berbanding hafal yang baru. Dan teknik nak hafal yang baru pun ada Ustaz Hafiz kongsikan. Okey. Semoga tuan-tuan dan puan-puan jajah yang nak menghafal dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu alaikum. Amin. InsyaAllah. Hajah Mas Ayu menulis istiqamah sharing tadabur dengan anak setiap hari. Very good, Hajah Mas Ayu. Memulakan di dalam keluarga untuk sharing tadabbur dengan anak setiap hari. Setiap daripada tuan-tuan dan puan-puan yang memang mempunyai keluarga kecil, seorang suami boleh berkongsi dengan isteri, seorang isteri boleh berkongsi dengan suami, ibu ayah boleh berkongsi dengan anak tadabbur. Jika anda sudah belajar kemahiran tadabbur, boleh teruskan bertadabbur setiap hari, itu kongsikan dengan anak. Parent yang dah belajar kemahiran tadabbur. Jika masih lagi belum, antara teknik yang mudah adalah dengar dekat YouTube, kan sekarang dah banyak, baca, kemudian kongsikan pesanan-pesanan yang anda dengar itu dengan anak.
Kan? Itu pun disebut sebagai bertadabur juga. Ataupun anda nak memulakan jenis ataupun perjalanan, nak mula boleh belajar kemahiran tadabur, insya-Allah nanti selepas habis Ramadan, masuknya bulan Syawal nanti akan Akademi Sinergi secara tetap setiap bulan memang kami setiap bulan insya-Allah tanpa gagal berkongsi tentang apa nama cara mudah faham Al-Quran. Ini kemahiran yang paling basic macam mana cara nak bertadabbur secara sangat mudah dan yang pentingnya juga cara yang betul. Mudah dan betul. Itu dia cara mudah faham Al-Quran. Okey. Ya, baik. Suka juga untuk saya nak melihat sedikit sebanyak apa yang uh, sahabat-sahabat kita di Facebook juga berkongsi sekejap ya. Nak tengok sahabat-sahabat di Facebook berkongsi apa. Mana ni? Mana ni? Tadi tengok grupnya ada. Ni dia. Okey. Apa sahabat-sahabat di Facebook kita menulis? Mana? Mana? Okey. Hajah Rahuda Rahmat. Nak khatam Quran dan tadabbur berkali-kali insya-Allah. Okey. Teruskan didoakan semoga berjaya dipermudahkan usaha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hanya saya nak maklumkan jika di Facebook ni mungkin saya tak sempatlah nak baca sebab saya akan lebih bagi fokus kepada di dalam Zoom, namun saya sangat meraihkan kepada hadiah-hadiah yang bersama-sama dengan kita lebih kurang 13 mata yang sedang memandang ini. Very good. Thank you so much. Jazakumullahu khair. Baik, Hajah Rina juga menulis di dalam ruangan Zoom ini penghayatan lebih dalam memahami kalam Allah bersama anak-anak, lebih fokus kepada tadabbur, tadakur dan pembacaan hadis setiap malam. Masya Allah. Teruskan, teruskan. Saya doakan semuanya berada di dalam keadaan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Okey. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya nak bawakan idea begini. Bulan Ramadan, kita tahu bulan untuk nak berpuasa. Okey, berpuasa ini adalah salah satu cara macam mana kita ini nak menguruskan keperluan diri. Okey, tolong tuliskan poin ini tuan-tuan dan puan-puan. Bulan Ramadan, bulan kita berpuasa, bulan yang mana kita masuk satu training peringkat dunia. Saya sebut training peringkat apa? Training peringkat dunia, peringkat antarabangsa. Kenapa? Semua negara di atas muka bumi ini yang mana ada orang Islam pasti akan berpuasa. Ini adalah training peringkat antarabangsa yang melibatkan seluruh negara, training selama 29 ke 30 hari untuk nak menguruskan apa? Untuk nak menguruskan keperluan. Ini kita sebut sebagai need management. Selalu kita sebut tentang keperluan dan kehendak. Biasa dengar kan? Tentang keperluan dan kehendak. Allah Ta'ala bagi training kepada kita. Level dia bukan level kehendak tau. Level dia level keperluan yang kita nak uruskan. Masakan tidak, sepatutnya keperluan kita adalah sebagai manusia kita kena makan. Betul tak? Sebagai manusia, kita kena makan. Tapi, waktu siang ni, daripada mula terbitnya matahari sampailah terbenamnya matahari, daripada masuk subuh sampailah ke maghrib, tak boleh makan. Tapi kita tahu bahawa makan ini adalah keperluan kepada diri kita. Betul tak? Jadi, macam mana kita nak menguruskan keperluan diri kita? Yang mana bila kita boleh menguruskan keperluan, maka kita juga daripada training ini melatih diri kita untuk nak menguruskan perkara-perkara yang berpekij dengan keperluan ini bila dia tak ada. Contoh, bila marah, bila kita lapar, selalunya mudah marah. Betul tak? Ini contoh. Jadi, bila saya boleh
menguruskan keperluan hidup ini, maka saya boleh mengawal juga menguruskan emosi yang datang sekali dengan keperluan ini. Yang menyebabkan latihan begini menyebabkan kita faham Allah Ta'ala nak didik kita agar hidup pada kadar perlu, bukan melampau mengikut kehendak. Boleh dapat tak poin tu tuan-tuan dan puan-puan? Kita faham bahawa Allah Ta'ala nak didik kita agar kita ini hidup pada kadar perlu dan tidak melampau mengikut kehendak. Apabila kita ini mengikut kadar perlu, maka kita akan dapatlah berlebihan. Ha, kan? Saya ulang. Apabila kita ikut kadar perlu, maka dapatlah kita ini lebihan. Dan bila berlebih-lebih, maka dapatlah kita berinfak. Boleh dapat tak flow ini? Tuan-puan, jika boleh dapat, tolong kongsikan love sebagai tanda dapat. Tuliskan Alhamdulillah sebagai tanda anda dapat apa poin yang saya nak sampaikan ini. Okey, saya bawakan flow dia sekali lagi ya. Bila kita Allah Ta'ala sediakan satu training camp kepada kita untuk kita uruskan kita punya keperluan, dan apabila kita berjaya uruskan keperluan ini, dilatih, kita faham ya, kita uruskan keperluan ini, kita juga akan uruskan sekali perasaan ataupun emosi yang berfikir sekali dengan keperluan ini. Dan bila mana keperluan ini dapat diuruskan dengan baik, maka akan hadirlah lebih. Mencari perlu ataupun mencari yang cukup, sebab bila kita hanya hidup dengan kadar perlu, dia akan datang cukup. Bila kita ini mencari perlu dan cukup, maka yang lebih itu akan datang. Jika mencari lebih, maka tak pernahlah cukup akan keperluan. Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Dan bila ada lebihan, maka mudahlah kita nak buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini saya tanya. Bila ada lebihan, maka mudahlah kita nak buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Ya, itu ayatnya. Maka mudahlah kita nak berinfak. Dan bila sebut tentang keperluan tu tadi, menariknya juga, infak ini juga merupakan keperluan dalam hidup. Oh, lagi cantik. Maksudnya apa? Kalau contoh, saya ada kewangan, let's say sebagai senang nak kira, RM1,000, saya kira, saya perlukan adalah contoh saja RM800 sebulan. Contoh saja ya, sebagai senang nak kira. Dan RM800 itulah untuk saya makan, untuk keperluan hidup saya, meneruskan kehidupan, nak pergi kerja, untuk keluarga saya. Dan menariknya, dalam RM800 itu juga adanya ruang untuk saya nak berinfak secara konsisten dalam RM800 itu. Dalam masa yang sama, saya ada lebihan lagi. Betul. Saya ada lebihan lagi yang menyebabkan saya boleh untuk nak merancang infak yang lebih besar. Sebab ada lebihan kan, dan pelbagai lagi yang boleh saya guna pakai. Ini kelebihan bila kita boleh merancang keperluan, lebih tu datang. Dan bila sebut infak, okey. Kita kita simpan dulu premis infak ini ya. Kita simpan sekejap premis infak ini. Sebab memang the power of giving memang bercerita tentang infak, bercerita tentang sedekah. Okey, kita simpan sekejap. Ini premis apa? Premis infak. Saya nak bawa satu lagi point. Bulan Ramadan, bulan kita berpuasa, bulan yang membina ketakwaan untuk kita terus bertakwa, lindung diri kita daripada menjadi orang-orang yang tidak bertakwa, menjadi orang yang tidak bersyukur. Bulan Ramadan berkaitan juga dengan bulan kesyukuran, bulan kita dapat Quran. Ini bulan ni saya sebut poin ni, tuan-puan boleh salin ni ya. Bulan berpuasa, bulan membina takwa, bulan Al-Quran, bulan untuk bersyukur. Okey. Bulan untuk berdoa, dapat. Bulan untuk berdoa. Dan bulan untuk berdoa ini, doa apa yang ini saya nak bawakan kepada tajuk kita ni. Satu doa yang Sayyidatina Aisyah tanya kepada Nabi. Semua orang pun dah biasa dengar hadis ini. Saya bawa dalam bentuk mafhum.
Sekiranya saya tahulah malam ni adalah malam Lailatul Qadar, so, Sayyidatina Aisyah tanya dengan Nabi, doa apa yang saya nak baca dalam malam Lailatul Qadar, sebab tahu malam tu memang diangkat semua doa, dimakbulkan doa. Doa yang Nabi bagi adalah Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Semua orang dah hafal. Jom baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan di tempat masing-masing. Satu, dua, tiga. Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afuun, Maha Pengampun. Engkau suka untuk mengampunkan, maka ampunkanlah saya. Dapat, dapat. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkau afuun, Maha Pengampun. Tuhibbu, engkau suka, afwa, mengampunkan. Maka fa'fu anni, maka ampunkanlah saya. Cantik tak doa ni? Doa ni power ke tak power? Pasti power. Sangat power. Kerana siapa yang ajar doa ini? Doa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajar kepada kita. Bila Nabi ajar doa, tentu sahaja doa ini doa yang sangat power. Dan bila kita tahu doa ini power, dan doa ini diajarkan kepada Sayyidatina Aisyah untuk Sayyidatina Aisyah, baca bila kalau tahu tentang malam ni Lailatul Qadar. Jadi ia memberi isyarat kepada kita bulan Ramadan. Kita kena usahakan supaya kita dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan, itulah perkara yang mesti, antara lain ya. Kalau tanya saya, apa yang, kalau kata tak ada idea yang nak dicapai dalam bulan Ramadan, mari bersama-sama sungguh-sungguh nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu saat pun yang berlalu di dalam bulan Ramadan ini yang kita tidak gunakan untuk nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala? Antara lain kita baca Quran. Kita baca Quran untuk nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Kita bersolat. Kenapa? Sebab kita nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita buat apa? Kita berzikir, beristighfar, kita berdoa. Astaghfirullahalazim. Ini contoh yang kita boleh zikirkan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Lagi baca doa ni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca untuk nak Allah Taala ampunkan. Bila nak baca? Boleh baca dalam solat. Boleh juga baca doa Sayyidina Abu Bakar. Doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sama juga doa minta ampun. Dalam solat baca, sebelum bagi salam tu baca. Dan kita juga tak nak lepaskan daripada kita ini sentiasa buat perkara yang mendapatkan keampunan Allah Ta'ala dengan cara kita berinfak, kita bersedekah. Jadi, amalkan QSI untuk kita dapat keampunan Allah. Apa dia? Tuliskan ya. Amalkan QSI untuk dapat keampunan Allah. Baca Quran untuk dapat keampunan Allah.
berzikir untuk dapat keampunan Allah, solat untuk dapat keampunan Allah, dan berinfak untuk dapat keampunan Allah. Okey. Baru nak masuk tajuk. Tidak, bukan baru nak masuk tajuk. Itulah poin-poin yang saya nak bawakan kepada tuan-puan supaya tuan-puan faham jugalah apa yang saya nak bawakan ini kaitan dengan bulan Ramadan. Dalam masa yang sama, Haji Hajah, jom kita tengok surah Al-Baqarah ayat 271. Surah Al-Baqarah ayat 271. Kita nak tengok perkaitan infak ataupun bersedekah ini dengan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jom kita baca sama-sama surah Al-Baqarah ayat 271. Boleh nampak ya pada skrin? Saya punya ni terhalang pula sekejap. Jom baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن تبدوا الصدقات فنعماهِ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu, serta kamu berikan kepada orang-orang yang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Okey. So kita dah tengok ni kat sini. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik. Ia berkaitan tentang sedekah satu. Tuan-puan, ini boleh jadi poin satu. Okey? Ini boleh jadi poin satu. Poin satu dia, bila kita sedekah, kita berinfak secara terang-terang. Orang nampak. Itu baik tak? Itu baik. Okey? Itu baik. Okay, sekejap. Alhamdulillah. Itu baik. Satu lagi, dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Yang ini dia lebih baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Ada perkataan khairul lakum yang ini baik juga, malah dia lebih baik. Jadi kita nampak ada dua poin tentang sedekah kat sini. Yang pertama, sedekah secara orang nampak. Yang kedua, sedekah secara orang tak nampak, sembunyi-sembunyi. Okey. Boleh nampak? Dua poin ini yang samanya adalah apa? Adalah tentang sedekah. Yang kita boleh faham juga sebagai berinfak. Okey. Jadi, sedekah orang tengok tu boleh ke tak boleh? Okey ke tak okey? Okey, tak ada masalah. Sedekah secara sembunyi okey ke tak okey? Okey. Malah lebih baik. Ha. Ada situasi yang menyebabkan kita perlu untuk nak bersedekah supaya nampak. Kenapa kita nak sedekah supaya nampak? Satu, supaya dia menjadi satu amalan ikutan. Contoh, apabila parent nak tunjukkan, nak didikkan kepada anak-anak bersedekah. So, tunjukkan, okey, abang tengok ni, ayah sedekah ni. Sedekah ni,
Kita kena selalu sedekah supaya kita nak dapatkan kesayangan Allah Ta'ala. Allah sayang dekat kita. Ini untuk anak-anak kecil kan. Kita tunjukkan supaya dia tahu, oh, macam ni sedekah, ini perbuatan sedekah. Dia belajar. Sebab kan kita setuju anak-anak ni belajar daripada apa yang dia nampak, apa yang dia tengok orang tua dia buat. Lepas tu kita bagi duit dekat anak tu. Okey, abang cuba bagi sedekah pula ni. Bagi RM1 contoh. Kan. Terang-terang. Supaya boleh mendidik. Dan satu lagi supaya kenapa dibolehkan juga untuk nak sedekah secara nampak ni, terang-terangan ni, tak lain tak bukan adalah untuk nak mengelakkan fitnah. Contoh, um, kita buat kutipan, tuan-tuan dan perempuan, kita ni nak membantu kita punya rakan yang tengah susah ni. Okey. So, mari saya jadi wakil untuk nak kumpulkan duit semua, nanti saya akan bagikan kepada sahabat kita. So, duit pun dikumpulkan, lepas tu bila semasa bagi tu kena hebahkanlah, kena nampakkanlah supaya tidak berlakunya fitnah. Okey, boleh dapat? Okey, boleh dapat. Satu lagi poin beritahu dan pula kalau sembunyikan sedekah-sedekah tu, dia lebih baik. Okey. Kenapa dekat sini nak memberitahu pada kita bahawasanya yang lebih baik itu antara lain sebab nak jaga hati. Nak jaga hati. Sebab walaupun kita buat perkara baik, namun serangan kepada hati boleh berlaku ataupun tidak? Boleh berlaku. Apa serangan kepada hati? Serangan kepada hati itu adalah kita mula nak rasa, mungkin rasa ujub, mungkin juga kita sedekah itu sebab nak menunjuk-nunjuk, nak riak, nak show off. Mungkin juga boleh menjadi sum'ah sebab nak buat supaya orang cakap, orang puji tentang kita. Na'udzubillahi min dzalik. Okey? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, ini boleh membantu kita untuk nak jaga hati. Dan menariknya, ayat hujung, Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ingatlah Allah mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Allah tahu dalam hati kita tu, kita nak menunjuk ke ataupun tidak. Kita nak rasa kagum dengan diri kita ataupun tidak. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Al-Khabir yang mengetahui dengan sangat mendalam. Allah Ta'ala pakar tentang manusia ni. Selok-belok apa dalam hati. Kenapa Allah Ta'ala pakar? Sebab Allah Ta'ala cipta kita. Allah Al-Khabir. Jadi, antara poin, apabila saya nak bersedekah, saya nak berinfak, saya kena ingat Allah adalah Al-Khabir. Allah tahu apa yang ada dalam diri saya ini. Ini jadi tools asma Allah yang ini menjadi tools kepada saya, kepada kita semua untuk nak jaga hati apabila kita bersedekah. Dan cara nak jaga tu macam mana? Kita tahu bahawasanya kesan daripada bersedekah yang betul-betul ni Allah Ta'ala akan hapuskan. Allah Ta'ala akan yukaffir ankum min sayyiatikum. Akan hapuskan, akan kambuskan dosa-dosa kecil yang memang kita takkan terlepas daripada buat. Dalam satu hari kita tidak akan terlepas daripada buat dosa-dosa kecil ni. Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan? Pasti kita takkan terlepas. Jadi macam mana kita nak kambus, kita nak Allah Ta'ala bantu kita tutup kesalahan-kesalahan kecil kita, dosa-dosa kecil kita ini adalah dengan apa? Kita bersedekah bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak sangat Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tuan-puan, contoh, ada RM1 kan, nak pergi sedekah kan, pergi sedekah. Sedekah yang macam mana? Secara bersembunyi. Yang menariknya, untuk yang sedekah sembunyi ni, ada disebut kepada orang tertentu kan. Kalau yang sedekah terang-terang ni, tak sebut. Kepada siapa? Yang ni ada sebut secara tertentu kepada orang-orang yang fakir miskin. Hikmah dia, bila kita sedekah secara sembunyi, kita jaga tak air muka orang fakir miskin ni? Terjaga juga. Terjaga. Jadi kita tahu bahawasanya kita nak sedekah secara sembunyi ni kepada fakir miskin, kepada orang yang memerlukan. Kalau kita chunk up sedikit point ni, kita tahu bahawa ada orang yang memerlukan
Jadi kita bagi secara sembunyi. Paling mudah insya-Allah cara dia macam mana? Kita bagi secara sekarang ni bank in, kan? Transfer, sorry. Transfer. Ah, boleh dapat. Transfer. Orang tu yang terima pun tak tahu, orang lain pun tak tahu. Sebab menariknya, orang yang boleh berinfak, okey saya stop share sekejap ya. Tuan-puan, orang yang boleh berinfak dengan keadaan orang yang diinfakkan tu, yang terima sedekah tu tak tahu. Dia umpama apa? Tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Punya level dia tutup tu. Dan orang yang begini tuan-tuan dan puan-puan mendapat janji daripada Allah akan dapat perlindungan antara 7 golongan yang mendapat perlindungan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semasa di akhirat nanti. Nak tak kita dapat naungan daripada Allah? Nak tak kita dapat perlindungan daripada Allah semasa di akhirat nanti? Tentu sajalah kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Mana mungkin kita tak nak. Mustahil, tak apalah ya Allah, tak bagi lindung lah, tak apa. Mustahil kita nak bercakap macam tu. Mustahil kita nak ada rasa macam tu. Yang kita nak dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, macam mana praktis kita daripada sekarang untuk nak tunjuk ke Allah, ya Allah, saya nak sangat supaya Engkau bagi perlindungan pada saya di akhirat nanti, ialah dengan caranya macam mana? Dengan caranya kita bagi sedekah, kita berinfak secara sembunyi-sembunyi kepada orang yang memerlukan dan orang tu tak tahu. Sekarang ni insya-Allah mudah tak untuk kita nak apa nama bagi sedekah kepada orang tanpa orang tahu? Insya-Allah mudah kan? Insya-Allah mudah. Teknologi sudah ada. Yang kita nak uruskan sekarang adalah hati kita supaya kita tidak terjebak menjadi orang yang terlupa bahawa Allah Taala itu adalah Al-Khabir. Allah itu faham, tahu akan apa isi hati perut kita ni. Allah Taala pasti tahu. Allah Taala kan Al-Khabir. Apa jadi, apa kesan kalau saya ini adalah seorang yang bersedekah tetapi saya terlupa bahawa ada Allah Taala itu Al-Khabir. Macam yang kita dah sebutkan poin-poin awal, nanti kita boleh terjerumus menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang riak, menjadi orang yang uh, ujub, rasa kagum dengan diri sendiri pula. Boleh dapat tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sekiranya boleh dapat, tolong tuliskan Alhamdulillah dan bagi love banyak-banyak. Saya nak tengok juga sekali-sekala dalam ruangan komen. Ya, betul. Macam mana dengan sahabat-sahabat di Facebook? Adakah anda okey? Okey, saya tengok sekejap. Sahabat-sahabat di Facebook. Alhamdulillah. Banyak love. Okey. Kita punya slot ini berbaki lagi 15 minit lebih kurang. So, masih lagi boleh untuk nak ajak rakan-rakan semua bersama-sama dengan kita. Oh ya, sebelum saya terlupa, insya-Allah esok akan berlangsungnya program doa tau. Program doa ni sebab kan kita sebut bahawa dalam bulan Ramadan kita akan menjadikan dia sebagai bulan doa. Memang Allah Taala suruh kita berdoa, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Ada waktu-waktu yang kita nak berdoa tu. Tinggal lagi kita nak belajar seni berdoa tu tuan-tuan dan puan-puan. Saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk nak bersama pada hari esok. Okey, boleh daftar hari ini. Okey, daftar hari ini dan program doa ini dia akan berlangsung sebanyak 10 siri. Okey, 10 siri. Jadi dalam bulan Ramadan ini selain daripada anda berdoa, anda juga akan belajar berdoa macam mana berdoa itu yang penuh dengan harapan, berdoa secara sedar, berdoa yang betul-betul kita dapat rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Saya jemput anda tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dalam program apa?
berdoa. Okey, berdoa dalam bulan Ramadan. Baik. Patut balik dalam kita punya ayat tadi. Kita tadi ayat berapa tuan-tuan dan puan-puan? Saja nak recap supaya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun perkongsian saya ini tak banyak, tak seperti para asatizah yang hebat-hebat, saya hanyalah seorang coach yang memang tak banyak ilmu. Um, tapi saya nakkan supaya tuan-puan dapat perkongsian apa yang saya kongsikan dalam slot 1 jam ini. Apakah surah dan ayat yang saya kongsikan pada slot hari ini yang saya ada kaitkan dengan berinfak dan juga untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat ke 271. Very good. Okey. Apa antara poin yang kita boleh dapat setakat ini daripada ayat ini? Mungkin Tuan Puan boleh tulis. Hajah Noraini bertanya soalan saja. Bolehkah saya bertanya berkait topik infak ini? Okay, silakan. Bismillah. Bagaimana nak handle, especially nak jaga hati jika kita bantu seseorang ini, tapi bantuan kita tu jadi seperti kebergantungan pula pada mereka. Faham? Okey. Hajar Noraini, yang saya faham, kita tolong orang, lepas tu orang tu jadi bergantung kepada kita pula, kan? Okey. Menarik soalan ini. Satu, Hajar Noraini ingat, bila sebut tentang jaga hati, i- kita buat perkara untuk nak jaga hati kita. Iaitu apa? Saya tolong orang, ini adalah untuk saya uh, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apabila berlaku keadaan kebergantungan, kita dah boleh nampak jika ruang itu sesuai untuk ajar Noraini untuk nak dakwah, untuk mengingatkan kepada orang tu kebergantungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Selalunya kebergantungan ini berlaku kerana kita berinfak secara terang-terangan. Orang yang menerima infak itu, dia tahu dia menerima infak daripada kita, maka adalah ruang untuk kita nak berdakwah. Yang apa maksudnya, kita boleh tambahkan. Selain daripada contoh kita bagi barangan ataupun duit, kita kongsikan juga ke ilmu kepada orang ini. Makna kata antara idea yang boleh dibuatkan Hajar Nurul ini iaitu kongsikan. Contoh ya, bagi duit, dalam masa yang sama kongsikan juga tadabbur. Macam tu. Okey. Adakah respon begini membantu Hajar Nurul ini untuk secara respon pantas? Nanti saya bagi juga untuk macam mana kita nak jaga hati kita dalam kita nak membantu. Sebab kita berinfak ini secara sembrono. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong jawab soalan ni ya. Kita berinfak secara sembrono ataupun kita berinfak secara bersistem dan terancang. Tuan-puan beritahu jawab A atau B. A, berinfak secara asalkan infak sudahlah main infak, ataupun yang B-nya adalah kita berinfak secara bersistem dan terancang. A ataupun B. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi poin-poin pembelajaran. B Sedekah Ustaz. amal yang baik. B. Sorry, siapa di talian? B. Saya. Aiman. Aiman. Ya, silakan Haji Aiman. Uh, saya B. Ustaz. Suara tak clear, Man. Sorry. B. Saya pilih B. Pilih B. B. Very good. Very good. Ada soalan ke, Man? Sorry. Tak ada. Hmm, Okey. tak ada, tak ada. Okey, terima kasih Aiman sudi nak respon. Itu kelebihan apabila bersama dalam Zoom, boleh apa untuk nak respon secara verbal. Terima kasih. Jazakallah khair Aiman. Baik. Apa lagi? Dia tulis sini. Syukran CJ membantu jawapan ringkas ini untuk riset hati. Baik. Anur, saya nak bertanya, belanja bulanan yang kita bagi pada pada ibu ayah dan mertua boleh diniatkan infak ke? Cantik soalan ini. Baik. Um, di dalam Al-Quran, saya minta maaf, saya terlupa pada ayat berapa, tapi nanti saya akan kongsikan di dalam grup WhatsApp Borak QSI kita.
disebutkan tentang kita punya keutamaan dalam berinfak. Kepada siapa kita nak berinfak? Okey. Dan di dalam senarai kita nak berinfak itu, saya permudahkan dalam bahasa macam ni ya Anur. Berinfak nombor satu pada diri sendiri, nombor dua kepada keluarga kecil kita, nombor tiga adalah kepada ibu dan ayah kita. Jadi, merujuk kepada soalan, saya nak bertanya belanja bulanan yang kita bagi pada ibu ayah dan mentua boleh diniatkan infak ke? Itu adalah part of infak. Itu juga termasuk di dalam infak. Boleh, An-Nur? Dapat ya? Ya, setuju. Ramai yang jawab B. Maksudnya, bila kita nak berinfak, kita berinfak secara bersistem dan juga terancang. Makna kata apa? Ada ilmu yang kita perlukan untuk nak buat perancangan dan bersistem. Namanya pengurusan kewangan. Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena buat pengurusan kewangan. Apa yang kita nak buat ini adalah secara bersistem. Kita tahu daripada pendapatan yang kita terima. Kalau kita gunakan kewangan sebagai material untuk kita nak berinfak, maka kita nak kena ada ilmu pengurusan kewangan ini supaya kita boleh jadi orang yang apa? Tahu yang mana perlu, yang mana kehendak. Kita tahu bahawa kita ni cukupnya bagaimana, yang mana yang jadi berlebih-lebih. Puan-puan, dapat tak? Okey. Ha. Berapa yang ramai yang dapat, tolong kongsikan. Alhamdulillah dapat. Ada berapa peratus daripada pendapatan yang kita dapat itu adalah untuk bahagian zakat kita, bahagian membayar komitmen kita, bahagian untuk kita nak berinfak. Wah, saya tidaklah bercadang untuk nak berkongsi secara detail macam mana nak buat perkara-perkara ini. Sebab itu ada yang memang berkongsi kan, tuan-tuan dan puan-puan tahu kan? Tapi idenya ada begitu. Tapi sekiranya anda mahukan program untuk macam mana nak merancang keuangan mengikut macam mana Quran beritahu, nanti kita akan buat survey dalam Borak Kios AI, dalam grup. Nanti kita akan buat survey. Sekiranya mahu, nanti kita akan buatkan. InsyaAllah kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sedia ada tak konsep berinfak lebih daripada yang kita mampu? Um, Seingat saya lah, Hajah, kita memang hanya mampu berinfak dengan kepada kadar yang kita mampu. Cuma bila kita tengok orang, maksudnya ada orang dia boleh label macam ni yang kita tak mampu. Itu ada. Tapi untuk kita berinfak pada level kita tak mampu tu, seingat saya memang tak ada kot. Kan? Melainkan kita tengok, kita mampu pada takat contoh RM300, kita tengok orang RM3,000. Saya tak mampulah level 3,000, takat 300 saja. Ini secara personal respon saja. Itu saja personal respon. Mungkin ada dapatan lain, kita raikan. Alhamdulillah, jom belanja kawan. Oh, jom belanja kawan. Baik. Dalam minit-minit terakhir ini, saya nak bawakan kepada tuan dan puan 3 poin yang kita nak bagi perhatian yang berkaitan tentang infak ini. Kita namakan dia sebagai 3S. Ini poin yang ada kaitan dengan sedekah, ada kaitan dengan infak. Saya permudahkan dalam bahasa umum, 3S. S yang pertama, segera, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita dah rancang kita punya kewangan contoh untuk nak berinfak, maka kita jangan tangguh-tangguhkan, kita berdisiplin, buat ikut apa yang telah dirancang dan segerakan untuk nak berinfak itu. Jangan ditangguh-tangguhkan. S yang pertama adalah tentang segera. Okay. S yang kedua sebut sebagai sedikit. Sedikit ni maksudnya bukan bagi infak ni sikit je boleh bagi. Bukan. Tetapi rasakan bahawa berapa banyak pun yang kita bagi, itu sebenarnya sedikit. Saya ulang. Berapa banyak pun kita bagi, itu sebenarnya sedikit. Jadi kalau sedikit nak bangga buat apa? Yang nak riak sangat tu buat apa? Ini antara lain cara kita nak uruskan hati. Berbalik juga kepada soalan Hajah Noraini tadi, macam mana ya kita nak jaga hati apabila orang yang kita bantu itu dia mula menampakkan kebergantungan kepada kita. Kita bila rasa orang tu mula bergantung kepada kita, kita kena untuk cepat-cepat rasa
Tak adanya orang tu boleh bergantung dekat aku. Sebab apa yang aku bagi ni sikit sangat. Tak ada apa pun. Semoga Allah Ta'ala ampunkan diri aku ini. Macam tu. Boleh tak poin macam tu ajaran orang ini membantu tak? Okay. So, dua S saya dah kongsikan. S yang pertama apa dia? Segera. Maksudnya kita jangan tangguh-tangguh dalam nak membantu orang nak berinfak ni. Yang kedua, sedikit. Maksudnya apa? Jangan rasa apa yang kita bagi tu banyak. Kalau kita tak mampulah nak banding dengan orang yang lebih banyak memberi kepada kita, mungkinlah kita ni kalau bagi memang tak ada orang boleh lawan. Ingatlah bahawasanya apa yang kita bagi tu di sisi Allah sedikit ke sangat-sangat-sangat sedikit? Tentu sahaja jawapan kita sangat-sangat-sangat sedikit. Sebab apa? Allah adalah Al-Ghani. Allah yang maha kaya. Apa saja adalah hak Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Dan perkataan Ghani ni, yang kita faham sebagai kaya ni, membawa maksud juga. Allah tidak memerlukan apa-apa pun daripada makhluknya. Sebab segalanya hak dia. Orang kaya, kalau kita sebut orang kaya, sebagai contoh katalah kita sebut orang kaya Elon Musk lah, yang disebut sebagai orang paling kaya lah di atas muka bumi ini. Dia masih memerlukan orang lain tak untuk nak meneruskan apa yang dia perlukan dalam hidup? Contoh, dia perlu, bila dia nak makan, dia perlukan orang tak untuk dia boleh makan? Dia perlu kan? Ni orang paling kaya ni. Let's say lah dia memang suka memasak lah. Saya tak perlukan orang memasak, saya boleh memasak. Bahan-bahan untuk dia masak, dia perlukan orang lain tak? Selagi masih lagi perlukan orang lain, tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita masih memerlukan pihak lain, selagi kita masih memerlukan entiti lain, sebenarnya kita belum cukup kaya. Setuju atau tak setuju tuan-tuan perempuan, mari respon dalam ruangan komen. Sebenarnya kaya macam mana pun manusia tu, tak adalah dia lebih kaya pun. Sebab dia masih lagi memerlukan pihak lain. Hanya Allah yang maha kaya. Okey. So, dua S saya dah kongsi. Yang pertama, segera. Jangan tangguh-tangguh apabila nak bersedekah ataupun nak berinfak. Yang kedua, sedikit, rasakan bahawasanya apa yang kita bagi itu sikit sangat, tak ada bagi efek pun kepada orang, melainkan kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ini mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, okey, sekejap saya nak tengok balik nota. Terlupa pula apa dia yang dia, sebab dia ada 3 S. Sekejap ya. Saya terlupa. Dia mestilah sedikit. Sekejap. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hilang pula nota saya ni. Okey. S yang ketiga adalah sembunyi. Okey. So, 3 S yang berkaitan tentang infak. Yang pertama, segera. Yang kedua, sedikit. Yang ketiga, sembunyi. Tentu sahaja kita sembunyikan supaya kita boleh dapat jaga hati kita, supaya Allah Ta'ala boleh bantu kita untuk dapat jaga hati kita, supaya kita ingat bahawa Allah Ta'ala Al-Khabir yang tahu apa yang dalam hati kita, dan semoga kita boleh dapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah di penghujung rancangan. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan kita semua agar sentiasa terus berinfak, bersedekah, agar kita boleh dapat keampunan daripada Allah. Semoga kita dapat yukaffir ankum min sayyiatikum. Kita ditutup. Apa saja dosa kecil kita, Allah Ta'ala tutup. Itu level 1, dosa-dosa kecil. Level 2, kita nak Allah Ta'ala tutup
dosa-dosa besar kita yang disebut sebagai istighfar. Kita istighfar selalu astaghfirullahalazim, dan level ultimate yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang dosa ni adalah Allah Taala padam terus daripada rekod, buku rekod kita, dengan kita memohon afuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tak tiga tingkat ini? Sekali lagi, satu, kita minta Allah Ta'ala tutup. Yukaffir. Perkataan dia yang kita hari ini kita ambil. Yukaffir. Yukaffir. Menutup dosa-dosa kecil kita. Tu level satu. Dengan cara macam mana? Kita berinfak, kita berinfak, kita berinfak, kita berinfak. Level 2, kita nak minta Allah Ta'ala tutup aib kita daripada dipertontonkan, dan Allah Ta'ala tak ambil kira yang disebut sebagai ghafara, itu pun tutup juga. Cara dia macam mana? Istighfar, beristighfar, beristighfar, beristighfar. Infak juga boleh membantu kita untuk nak tutup dosa-dosa besar kita. Dan yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala padam segala rekod-rekod kesalahan kita dengan perkataannya afuun, yang kita doa macam mana? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Saya doakan yang terbaik. Selamat berpuasa Ramadan Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa daftar untuk boleh dapat bersama-sama kita belajar berdoa esok bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Faiz Karim dan juga Tuan Haji Fazrul. Subhanakallah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dengan ilmu kita amal, dengan amal kita rasa, hanya yang rasa mengenal rasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Barakallahu alaikum. Assalamualaikum. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Siji. Waalaikumsalam. Sama.